Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. So guys, ini merupakan part kedua. 2 hari selepas kita buat vlog dekat e-shop Desmond tadi sebab kita malas nak buat haul. Tadi tak ada benda urgent pun yang saya beli ni. Cuma gede-gede lah baru dapat gaji nak shopping. So this is kita beli total RM77. RM77 e-shop sekarang. Oh my god. Okay guys, that's all. Yeah. Dia I guna recycle bag yang I beli last month punya. Sangat cantik, sangat cute. Love teruk. Hopefully dia boleh keluarkan yang lain design, tapi ni warna hitam pula. I suka transparent, cantik. So berseni. Okay guys, apa yang dia beli untuk vlog ke shop December tadi, April. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi dia beli ada a few pairs, a few set ke a few pair lah kan. Cawan ni jadi letak dekat tempat kerja. Di dua. Hopefully dia ada warna transparent, tapi transparent yang besar yang tak ada kecil macam ni. Kalau dapat warna hitam ke coklat ke cantik. Kenapa kena biru? Kenapa tak warna coklat? Sekarang kan zaman-zaman nude, kakis, rich brown. Tak nak warna transparent, tak apa, buat warna coklat please. Ni pun cantik. Dua ni RM2.60. Okay, Alhamdulillah. Besar sikit kalau nak bancuh air kopi in one ni kan. Tak cepat habis. Kalau macam kecil kan cepat habis kan, tak puas. Okay guys, actually I dah buka dah. Sebab I nak guna tadi. Ini adalah bekas. Ada 5 pieces. Ini 5 pieces. Okay. Yang ni pula ada 5 pieces, sorry. Dia besar. Ada 2 compartment. I kan nak buat content what I eat dekat tempat kerja. Sebab I dah pindah tempat kerja sekarang. Pindah outlet. Bukan pindah tempat kerja, pindah outlet. So tempat outlet baru sekarang ni tak kedai makanan bapak jauh-jauh gila. So I jenis saya tak suka naik motor nak pergi cari makan tak. I suka jalan walk in je. Tapi yang walk in dia tak ada, jauh gila. Okay, yang paling dekat pun air pucung. Tapi kira jauh jugalah, malas lah. So yang ni untuk buat bekal. Okay, dekat Shopee lagi murah tapi I nak try. Sebab I dah beli bekas bento untuk buat vlog tu, tapi I malas nak basuh kan. So jadi kan boleh pakai buang je. So kat Shopee lagi murah. Nanti I beli kat Shopee lah insyaAllah. Kalau I rasa benda lagi baloi. Okay, sebab tak boleh basuh, tak payah basuh. Dia bila bekas, yang ni ada 5 pieces tapi ni tak ada compartment. Jadi I gunakan untuk frozen kan makan-makanan yang I beli. Sebab I nak buat bento, so I tak masak. I bukan masak telur, nugget macam tu je. I nak beli lauk-lauk mungkin dekat tepi jalan. I ada buat vlog satu, and then I letak dalam ni lauk-lauk tu, and then I frozen kan. So bila I nak buat bekal, I tuang ke dalam ni sikit-sikit. Ya, untuk jadikan lauk. Ni ada 5 paket. Mungkin 5 lauk I akan beli. InsyaAllah stay tune. Sebab I nampak dekat MyDay pun ada jual makanan berlauk tau, waktu tengah hari untuk lunch hour. So mungkin kita akan beli makanan berlauk kat MyDay pula vlog. I tak pernah beli makanan berlauk dekat MyDay, so I think it's a very good idea untuk buat new vlog at MyDay makanan berlauk. So next I beli bekas ni. Sebab bekas air, botol air dah besar-besar. Ini I nak buat ala-ala kadar je. I bancuh, I collagen I ke apa. I boleh murah-murah je. Sebab kadang-kadang kat sini dia berkulat kan. Dalam ni susah nak basuh. So I, kalau dah buruk, I buang lah. I dapat stiker sekali comel. Dia suruh lekat-lekat kat sini. Tapi idok lah mak nak lekatkan. Okay? I suka hitam ni cantik. Love. Dah muat dengan bag I. Okay, yang ni berapa ml ni? Yang ni adalah Ya 1100 ml. 1100 ml? Ya, besar 1100 ml. I rasa mungkin dalam 500 ml sahaja. Tak percaya. Bukan, okay. Next, I beli tumbler ni comel. Sebab I confused, I nak ambil ke tak nak. Sebab I rasa dia stiker juga ya. Dia murah, so kalau I tak nak, dia buang lah. Okay, comel kan. Ini macam video-video estetik I makan kat rumah. So nampak lah air apa dalam ni kan. Comel, ada telinga. Dia tak telinga, dia telinga ambil ada telinga. So plastik ni plastik bukan kaca ya. Jangan guna straw kaca, bahaya. So cute gila. Nampak tak guys? Cute nak mampu. Miau. Okay. Sorry guys, I pandang bawah sebab I tengok screen monitor sama ada eye center ke, dia fokus ke tak. Okay, sorry. Next, I beli, oh my god. Alah, I dah pakai tadi satu je. I beli stokin. Ada 3 jenis stokin kucing. I ambil 3. Warna hitam, ni warna grey dan ni warna coklat. Comel no. Sepasang ni RM3, RM2.60 je. Ada kucing dekat dia punya, kita punya apa tu? Tumis tu. Yang ni kan. So cute. Satu lagi, nak tengok satu lagi, pergi tengok vlog I yang pertama. I tunjukkan sebab satu lagi I tengah basuh. So malas nak keluarkan. M3. Comel. Adakah petanda I nak beli kucing? I don't know. Next. Ada benda baru kat e-shop.
Ini bukan meja, ini bukan adalah tray biasa yang biasa saya buat food review tak. Ini adalah meja. Dah kita buka sekarang. I ada 10 pieces tapi I ambil 2 je sebab I tak nak buat apa, tapi rasa ada function juga ni. Saya beli meja no. I buka satu dulu ya. RM2.60 tapi ni buluh ya, bukan kayu, ni buluh sahaja. Tak tahu nak letak apa tapi so cute. Nampak tak guys? Ya Allah, cute-nya. I beli 2 sebab mungkin I letak barang-barang makeup I ke, kan? Apa lagi? Contoh ataupun I letak macam food review nanti ke, kan? Ya, I beli 2. Satu RM2.60. Jackpot balik gila. Next I beli I dah beli dah. I dah ada lagi kat, tapi I beli satu tu, I beli jadikan hiasan yang letak kat atas, rak atas buat hiasan dah berhabuk dah. So I beli satu just untuk macam kita selagi kita buat gunakan gelas ni. I nak juga pembagikan gelas I supaya dalam konten I macam what I eat in a day tu nampaklah colourful, nampaklah entertaining. Tak adalah record benda yang sama je. So I beli satu lagi. Okay, ni kaca. Okay, I tak suka ni dia punya tutup dia. Kenapa tutup dia kena limau? Kenapa ini cactus? Kenapa tak buat bunga cactus ke, kan? So mungkin I macam ni je. Ya, I tak faham kena limau. Kenapa tak buat bunga cactus? Cactus ada bunga kan warna merah kan? Kenapa limau? I tak faham. Dia macam-macam warna, ambil warna hijau. Oh, pasal kan lebih nampak natural. Okay. Lupa. Selain kayu tu, ada kayu ni juga. Actually banyak jenis kayu. I ambil kayu. Dia lah kayu pemotong. Corner-cornernya kita nak buat video masak-masak kan. Ni kayu ni bukan buluh. Ni kayu. Ini guna plywood ke? Rasa ni plywood. So buat dekor kat dapur pun okey, ataupun letak barang-barang accessories pun okey atas ni, kan? Macam kita nak review sushi ke, kan, benda-benda macam buat macam ni, letak ayam goreng KFC ke, tak payahlah pegang guna tangan kan, ataupun guna piring biasa guna ni. Ni adalah cutting board tapi kecil je, susah lah untuk travel ke apa. Okay, cuma luar dia ada shellac, tapi yang ni dia tak shellac dalam dia, nampak tak? Okay, cute. RM2.60. Ada banyak jenis. I ambil yang ni sebab dia warna lagi pekat. Next, I beli 2, sorry. I beli 3. Okay, I beli 3. Why? Oh tak, sorry. Yang ni ada kompartmen. Yang ni tak ada kompartmen yang besar. Yang ni tak ada kompartmen yang kecil. Okay, ni mungkin kalau letak ayam-ayam yang potong 6 tu kan, potong 8 tu. Ni mungkin letak macam tahu goreng ke, tempe goreng ke, ikan bilis sambal ke, kan? Sebab I memang nak budget buat vlog beli makanan frozen tu RM100. So mungkin RM100 tu boleh tahan 2 minggu. I taklah hari-hari buat bekal. I kadang kalau shift petang I sempat je beli makanan. Kalau shift pagi I tak sempat. Kalau shift pagi I terpaksa masak malam macam ni, and then I frozen kan dalam petas. So I defrost kan dekat tempat kerja ada microwave. Alhamdulillah tempat kerja I ada microwave. Okay guys, I jumpa asam. Okay, ni asam ni memang I beli satu. Mangga ni memang sedap tapi cepat habis. Biasa I letak, okay, inilah bekas asam I. Dia bukan kotor tau, dia sebab asam-asam juga. Ada kiwi lagi dalam ni. I suka campur-campurkan dia. Inilah jeruk mangga. Inilah jambu batu kering. Jadi yang cili. Tapi cili tak ada yang biasa sahaja. Dia memang cepat habis sebab sikit je. Dalam ni berapa gram? Yang ni adalah 40 gram sahaja. Alah. Mahal kan? RM2.60. Nak murah, buat sendiri. Alhamdulillah. Come back. Dah ada ini the best jeruk kat Eco Shop. Love. Ini adalah Jiangxi Plum Stripe. Irisan plum Jiangxi. Dia ada warna merah, ada warna hitam. My personal favorite warna hitam. Okay, nampak tak? Ini banyak sikit baloi. Ini warna merah. Tapi ni bukan Jiangxi, ni lah Meguei. Risam plum Meguei. Oh betul, maksudnya yang berwarna ni bukan pewarna lah, memang asal peach tu ya, plum tu. Ni warna merah. Yang merah ni lebih manis, yang hitam lebih masam.
Lebih banyak. Next, kiwi. Dry kiwi. Kiwi kecil. My favorite juga. Nampak lebih healthy kan. Makan asam, makan buah kiwi. Kiwi. Yes. Wow. Ada dua-dua lah. Kiwi lagi. Banyaknya. Okay, ini baru saya tak pernah nampak dekat Eco Shop. Ni adalah zaitun. Irisan zaitun tanpa biji. Zaitun kan sunnah kan, olive oil kan. Bau dia sedap tak? Bau dia. Bau minyak-minyak. Okay, besarnya zaitun dia. Bukan zaitun warna hitam ke? Macam dekat Subway tu warna hitam kan? Irisan zaitun. Tak masam. Rasa dia macam apa lah. Dia very tasteless. Tapi kita just ingat ni sekadar benefit lah, sunnah kan. Ikan zaitun kan. On top. Tak masam. Dia rasa macam buah kering je. Tak masam zaitun. Next. Ambil apa tadi? Oh, ada benda hitam. My god, penuh dah asam kita wak. Berapa ringgit ni? Yang ni kalau kat TikTok shop ni berapa dia jual nak? Berpuluh ringgit. Love. Sedapnya. Sedapnya tengok ada merah-merah dia. Ya Allah, sukanya I makan ni asamnya ni. Alhamdulillah, come back. Letak kat sini. Sampai-sampai tengok YouTube makan asam. Ada asam lain. Ini adalah jeruk plum. Plum manis. Ini yang plum bulat. Ini macam yang sweet. Banyaknya. RM2.60 macam ni. Ni masam, tapi tak masam sangat. Ni lebih kepada manis. Ini biji. Ni jeruk yang basah-basah, dia tak kering macam tadi tu. Taknya, saya tak muat lah. Apalah. And the last but not least, my favorite air dekat Eco Shop. Ice cream soda Fanta dan juga, oh my god, korang rasa ke siapa tak rasa Coke Vanilla ni? Kenapa lah KFC ke, McD ke apa kan? Macam franchise kat luar sana tak nak keluarkan Coke Vanilla ni. Tak gila. Coke dia rasa vanilla very very light, very very rich, very very slay. And that's all kita punya RM77 Eco Shop Shopping Haul edisi April. I rasa ada benda nak shopping lagi. Sebab the main I shopping awal, I shopping akhir 31 hari bulan 3 sebelum masuk bulan 4. Sebab I nak benda ni, I nak urgent sebab I nak bawa bekal. Sebab I malas nak basuh-basuh dah weh. Mazir beli dua, I beli 2 bento bekas masa shopping haul last month. So I rasa ni yang pakai buang je lah. Tak nak basuh-basuh, nak estetik sangat. Okay guys, thank you so much for watching. Macam mana? Apa yang korang paling suka dalam vlog kali ni? Tapi for me personally, asam lah. Ya Allah, meriahnya. Happy-nya. Keropok-keropok jangan, jadi tak beli ke? Beli. I punya keropok-keropok banyak lagi dalam I punya almari tu. Almari tu, almari jajan I tu. Sebab I dah pindahkan meja I kat sini. Mungkin jajan almari I ni akan letak sebelah almari perfume I ni. Biar berterus-terus. Tak belum sebelah katil sana, semut.
That's all. Okay guys, thank you so much for watching. Terima kasih bersama Jidin. Jidin berharap sangat tahun ni kita sempat capai 20k subscriber dan untung yang berjuta-juta. Semoga kita boleh jadi apa? YouTuber sepenuh masa. Biasanya main kau YouTuber sepenuh masa. I doakan you all semua mendapat mengejar impian you all dengan mudah. Doakan I juga dapat mengejar impian I dengan mudah. Okay? Assalamualaikum. Annyeong. Bye.